Okay, Assalamualaikum. Petang ni saya bersama dengan Pegawai Majlis Bandar Raya Ipoh. Kami melihat simpang yang di kampung Sekelebar ni, jalan masuk utama kampung Sekelebar ni. Saya lah dia bersama dengan Kaunselor Mahathir, Kaunselor Zon Sekelebar Sekodaran ni, melihat keadaan simpang yang ada ni, dan ada beberapa cadangan yang kami akan buat untuk penambahbaikan di simpang ni lah, sama dengan Kaunselor Mahathir dan Cik Awal daripada Majlis Bandar Raya Ipoh. Dan cadangan-cadangan itu akan diperhatikan, akan dikajikan oleh pihak Majlis Bandar Raya Ipoh supaya ada satu road marking yang cantik, yang selesa, yang boleh menjamin keselamatan pengguna jalan raya di sini, terutama di simpang ni lah. Dan saya percaya simpang ni dah lama macam ni, dan atas usaha yang inilah saya bersama dengan Kaunselor Mahathir turun ke sini bersama pegawai Majlis Bandar Raya Ipoh untuk kita lihat simpang ni dan cadangan yang mereka akan buat nanti, road marking yang mereka akan buat ni supaya menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Seterusnya di bahagian bukit sana tu, kami mencadangkan beberapa perkara, utamanya petak kuning di simpang sana, petak kuning, dan juga ada line supaya kelajuan feeding daripada pengguna jalan raya dapat di-slow bila sampai ke simpang 4 tu, dari kedua arah, daripada Taman Tasik Mewah dan daripada sekolah SMK Tasik Damai. Dan usaha ini saya percaya akan memberi keselesaan, akan memberi kelegaan kepada semua pengguna jalan raya di kampung Sekelebar, di Taman Tuah, di Taman Tasik Mewah, dan juga di Taman Tasik Damai dan Tasik Mewah. Dan saya mengharapkan sedikit usaha saya ini dapat menjamin keselamatan. Sedikit usaha saya ini bersama dengan Kaunselor Mahathir melegakan semua pihak, terutama sekali pengguna jalan raya di sini. Kemudian saya pun juga minta supaya ada line kuning di simpang keluar masuk sekolah berhadapan dengan simpang Kuartus Guru tu, supaya bila ada kenderaan yang nak keluar, adalah laluan yang boleh digunakan, insyaAllah. Itu usaha yang kami akan buat, insyaAllah. Kami mengharapkan sedikit usaha yang kami buat ini memberi kelegaan dan menjamin keselamatan semua pihak, insyaAllah.